Penuh. Makan dah. Siap. Balah lagi kat geng. Balah lagi. Duduk kok you sikit-sikit ni. Assalamualaikum geng. Babak apa lagi? Jumpa lagi. Luar Pesto YouTube channel. Alright geng. Hari ni kita main dekat JT Sungai Merbuk ni. Kita nak pergi Mengai Tenggiri. Rindu lah balik Terengganu, kita main Mengai Tenggiri pula geng. Baru ni alhamdulillah dapat agak Tenggiri sana tengok. Kira ada lesen dah ha. Alright geng. Hari ni kita nak pergi naik dengan Wan Singa. Nampak? Dengan kacak berkaya rebennya. Wow. Rambut pun raya. Wow. Rambut pun raya haji nampaknya. Orang cuaca tak pun nak kelih. Tapi kami nak keluar. Tapi hari ni nampak dia nampak macam bertenang sikit lah cuaca dia. Daripada kemarin dulu memang pokai lah. Alur pun dalam-dalam lah. Tak tahu lagi. Apa-apa pun kami keluar dulu. Nak tengok macam mana. No? Hari ni kita bot Wan Singa, bot Banjai, Wan Singa Tekong, Jambu Mawak, bot Jambu Mawak. Hari ni player kita geng. Hari ni kita ada dot-dot. Dot-dot dengan ayak-ayaknya bahagian dia. Hari ni kita ada Jan Rahul. Jan Rahul. Apa mau. Alun pun nak pergi, mampu jenis ni bahaya ada seorang ni mak Encik Mak dengan Amin. Janti tak kumpau. Dia punya kumpau, kita tak abang ada, dia tak kumpau. Okey. Dengan Amin ni, adik dia. Alright. Kali ni kita 5 player geng. Apa dia, orang kuat veteran kita tu dia goyang. Jantan terhangat di pasaran tu, dia goyang geng. Jadi dia tak puan nak berani, dia kata tak apalah hangpa pergi lah. Tak apalah, kami hantar dia pergi Kuala Juru jelah. Tak apalah geng. Semoga murah rezeki, cuaca elok, apa semua elok. Murah macam tu lah. Semua selamat pergi, selamat pulang, rezeki murah. Okey. Clear tu. No? Okey, jom lah. Tunggu buka tali lah. Belum tu, jangan lupa like dan subscribe Iwan Pesto YouTube channel geng. Clear geng. Mantap. Jom. Bismillah. Cakap pagi ya. Macam doa lah. Amin. Jom. Alun panjang. Kalau nak lepas pulau 3 badik, 4 badik ni. Alun panjang. Alhamdulillah dah sampai dah. Duduk depan abang duduk. Dah sampai dah tuan darat. Kita nak cari umpan. Bismillahirrahmanirrahim. Depan apa? Beralun sikit geng. Sekarang ni ya. Dia besar tu. Dia alun panjang. Dapat tresum dia rendah. Tak ada.
Turun terus Oh, dekat form tu Tadi tu dengar bunyi Ni atas dah kat ampun. Depan. Nak tambah tak? Okey. Boleh try? Okey, try. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam kat mana tak tahu. Macam ada. Ada. Okey, tumpang boleh buka. Oi, jangan kau ni kasang. Oh. Kotak kamu. Oh, lucu tengok besar. Ha? GT. Besar tu kata tadi aku kena macam GT GT geng. Dot. Apollo boleh GT lah. Kasar. Oi, clear tu. Caranya ikut ni. Biar tambah. Weh, ada GT weh. GT tu lepas borong clear. Oh, boleh GT dah geng. Kena ketam lah boh. Camu geng. Buk milau. Wah, baru buka tu. Buk milau. Oh, tak boleh sangkut. Oi, GT weh. Weh, hitam banyak weh. GT besar-besar weh. Oh, hang tengok dia kentak tu. Kerai tambah awan, main GT tu. Weh, main bulu cap tu. GT saya dulu. Try out. Alright geng, aku tajuk nak try tengok. Pasal dia kentak Apollo aku saat ni. Tengok ada apa. Tengok apa dia nak tarik geng. Apollo, kalau Apollo kasak boleh buat naik ikan ni. Han, bulu cap lah boleh. Try tengok lah. Try tarik sotong lah. Tu, arak-arak dia makan lah. Sedap gitu. Boy macam mau. Oh, tak mau pula. Kecoh je ni. Penuh. Makan dah. Kena dah geng. Oh lah. Tak tahu GT ke talang. GT. Dia mula dek Jalan dia. Sotong lah. Dah makan ni. Kakak depan tu. Dah tangkap depan ni Allah, ada. Ayo no. Dia. Ho, saya ni je. Oi. Tu nak mak lah sak ni pun. Nak mak lah cik oi. Ho, Malaysian. Alhamdulillah. Sat mak ah. Iwan nak temu ramah balas apa Iwan? Saya balas GT dekat tu darat geng. Mantap. Pasal ni duduk balas Apollo lah. Kita GT. Dia balas kacang mak dah. Clear. Baling 2 kali lah. Tu nak buat lah TikTok.
Clear. Umpan dah, umpan. Tak ada air, tak makan air. Tapi kalau di GT payah nak ada dia. Ada GT dah. Ada umpan dah. Tak sat duduk. Kita pergi tengok ni. Tak sat dia main tayak ni. Kok tu yang menjelang sesi oh. Ha. Umpan itu. Bali tepi-tepi gabung yo. Tapi duk atas ayak ah no. Tak sat dia no nampak no. Tu. Nampak dia tayak. GT duk main kat tu ah. Hampa balik sana kau. Balik atas ayak. Dia duduk main atas ayak. Try tengok ah. Sangkut ah. Ha? Kau lagi. Minta GT meriah lagi. Meriah tak lagi jenis angkut lah. Ha, duduk belah. Alu belah. Alu tu, duk katak, duk bertuang. Ikat dia. Tak apa jenuh kau ni. No. Alu. Patut tak lekat. Alu lah. Goreng mu sedap. Clear. Aku try belucak. Belucak ah. Hang kata belucak ah. Try tengok ah, belucak lama. Are dendam belah. Hang kecoh. Hang kata belucak. Kita salah ambil. Kalau macam ni lorong ni. Mantap guys. Yang ketiga kan. Yang ketiga dah geng. Clear. Dia duduk lorong ni geng. Kita pergi pula. Clear. Moga-moga makan insya-Allah. Baik mana? Seram tu. Pergi tali tu. Cek. Balas lagi kat geng. Dia ada bawah ni ya. Betul-betul tali ya tu. Aku tak tahu harap jangan kena tali dah. Seram tu. Nak lari. Kena. Dah tak kali. Dua kali. Dua bola. Aduh. Aku tarik kau ni tengok tu. Saya. Aku tarik kau ni tengok kau ni. Tak mudah. Aku tarik kau ni apa rapat dia kena rapat. Betul-betul tali geng. Dia ambil. Insya-Allah. Dua kali sat ni. Lorong duduk. Arak lorong ni pula makan. Lorong duduk bagi duduk angkut. Kita try tengok sipi-sipi dengan duduk Memang dia duduk main bawah tali. Rapat mat. Dia makan rapat. Bawah dekat-dekat gabus tu. Kalau dia ambil aku duduk lorong ni clear dah. Kalau tak ambil dia memang Ada. Cakap ya. lekat mah. Tak lekat. Aduh. Itu. Itu. Clear. Aduh tak lekat pula. Lembut dah. Aku mah tekan kasar ni. Kena. Sampai dua kali ya Allah. Baik bagi dia lekat. Jauh tu boleh tutup ni. Sakit mulut ni kau ni. Aduh. Okey, mai. Boleh kat dia. Makan lagi. Wah, ni kasar weh. Kasar ni. Dewa Aziz kayau cik. Oi, Dewa Aziz. Tu dia kacang ni. Kacang makan kerak geng. Kacang GT tak mau naik. Mantap duduk. Tiga ekor duduk. Tu dia naik lagi. Besar ni Clear. Kita pula. Sambung. Sambung sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mat.
Kali ni GT mak. Mak gelap. Mak gelap. Mak tak kumpau gelap. Bukan kacang. Dia kena merah-merah kacang Aduh dah melucak geng. Kita tukar melucak geng. Duduk sadar duduk. Jangan duduk pi. Kita sikit lah. Dalam wah. Lain macam kasak lah. Goncang malah oi. Tak tahu. Tak naik lagi. Asal GT lah kot. Tapi kasak orang mainan tu. Saya tu lah. Biasa orang makan puncak. Tu GT tu. Nikmat apa anak. Makan dah ya. Tu. Dia ada lorong ni pula dah. Dia ada dekat tuas ni. Side dekat buluh ni geng. Kena pandai cari. Ni kena ubah ni. Kena ubah. Tak. Baru boleh umpan. Oh naik dah. Alhamdulillah. Tak belucak kita betul dalam kok ni. Okey. Belucak kita sak ni. Tu geng. Tengok ayat tu. Bateri boleh kurang pula dah. Aduh sayang. Saya order ni dah. Tak ada dah dalam ni. Tio geng. Belakang. Tengiri lagi kita cerita lain. Tang ni pun ada ni nak lepas tengiri ni. Kalau makan tang ni saya pokai Tapi kita ni kita pulun GT tu. Bukan senang nak dapat hari-hari GT seluruh dunia ni. Mama ni. Kita ambil pelucak geng. Tu. Nampak sikit show sikit pelucak kita. Pelucak kita tu. Bawah bulu. Atas kita sarung dengan sotong pula sikit. Palu sikit. Okey. Duduk sana ni dia nak naik atas lah. Cap dia balas. Habuan duduk. Yang keempat apa duduk? Kita baru 2. 5 dah. Allah. 7 ekor dah tu. Jahat. Easy lawan setik kan. 5,000 lawan 6,000. Easy lawan setik. Tapi hak tu baru lah geng. Hak dia boleh second hand lah kita. Mampu second hand lah. Kawan kita dari tadi duduk belah kacang. Mak Ami. Kacang. Allah kehek pula. Tak apa aku menuntut bela. Harap dia nampak lah. Tak dekat. Aduh sayang tak dekat. Tak dekat lah duduk Aduh lari kita nak apa? Tak ada orang ni. Rupanya dia nak makan atas ayak lembut lah. Besar ni pun dekat sekilo kot sekok ni. Alhamdulillah 800-900 gram sekok. Alhamdulillah penambahan. Apa jangan risau lah. Boleh buat lek lah GT seorang tekok. Kalau dia buat gulai pun. Alhamdulillah. Dah. Kacang. Mat belah dah. Ui. Kena mat dia tu. Dia main break. Mat kena tu. Aku pun kena. Mat naik penambahan. Dia tu. Lihat macam tu dia tu mat. Yes. Besar ah. Kelih. Hak kita lekang. Hak kita lekang kan. Aduh. Dia makan balik dah. Mari tak gumpau. Tak gumpau dah. Yes. Dia duduk lorong tu je mak. Balas lagi. Dia duduk kok you sikit-sikit ni.
Kita toleh tak lekat. Ni tak tahu ni lepas tak lama. Dia nak ambil tak yang. Tu mak naik ah. Kau kasak weh. Ni kita malah mak. Balah tayak guys. Tak mau tunjuk kat Bancai kau ni. Ni video duk main ni Bancai. Oi talang Bancai. Minta talang kat Bancai noh makan talang ah. Talang pula dah. Balas lagi mak. Dok. Belah nu dah oi. Kalah dah duk belah nu dah oi. Lepas mak tangan manis dah. Dia kan boleh hanyang. Allah. Okey, hek pula dah. Aduh, hak tu nak selengak wah tu nak tengak wah. Lekang tu nak senyap. Ambil kita tak. Kita ambil kok buluh sana. Depa ambil kok gabui. Dua. Dia nak tangan hang pula mak. Kacang ni. Ni talang ni. Ketak pula. Talang. Sekarang ni talang pula mai. Pasal getak pula. Kalau GT tak macam ni. Ni talang. Talang yang agak ada saiz dah kot. GT. Penambahan. Minta 2 ekor. Alhamdulillah. Alright geng. Alhamdulillah kita nak ambil umpan. Lelah noh GT makan. Alhamdulillah balas kat 12 ekor. Lepas lah gulai 2 ekor. Lepas tu 10 ekor boleh bawa balik. Alhamdulillah. Tu dia. Beliau. Alright geng, sampai dah anak ikan. Kita try ambil. Harap kali ni ada umpan. Tadi kita tinggal. Dia makan jarang-jarang. Kalau tunggu makan lagi. Tu makan umpan. Tak lekat. Nalun. Boleh tak saat ni dia makan apa ya. Tu dah ada tayak. Kena balik atas lagi. Dia duduk atas. Ambil lah. Tak lekat. Datang pun. Besar. Mampu dah. GT pula. Dia. Apa ni? Banang. Tabang. GT pula. Apa try? Tu tamban. Buh tu. Damban kena buh tu. Memang tamban banyak ni. Tu penuh banyak ah. Kali ni umpan tak kalau. Timur dah, timur. Ni timur boyak. Mula tu kotak umpan. Kotak umpan kita depan ni ah. Ni borek Cara ni borek. Dia borek kena katam. Tinggi. Kacang. Banyak. Tu kena katam geng. Sebaik tak katam puluh. Boleh pelata Bali. Aduh, katam apa? Aku punya borek. Aku duk kata dah borek. Sayang tu kena katam. Saya ambil nak apa? Okey. Apa buat lain? Duduk try karau sotong duduk. Balas batu lah. Kacang banyak jenuh nak ambil umpan. Dia duduk ada geng. Aduh. Kacang berlombok. Tu ada kat ni. Tu dia umpan banyak. Tapi tu kena buluh tu. Dia pergi kat buluh. Beh lah. Cakap buluh aku. Putih 2. Balik luar ni. Kacang banyak oi tang ni. Umpan pun banyak. Dia. Kena kau laju ni. Katang tu tu dia katang tu janganlah katang saya. Ni umpan boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Borek. Nah. Saya pun tinggal berapa tu? 4 ya. 5. Clear. Kacang banyak geng. Tu umpan banyak. Hampa try lah karau apa dia duduk dah layak ni. Datang badang kompom ah. Apa ni kacang? Kompom. Kalek dah. Borek banyak tu. Turun ambil terus tu. Ni tambahan. Ambil tayak ni. Nawan. Pelata baliwan. Hak ni cukup marah ni.
Ni right ni right ni. Ha? Oh, makan dah. Tinggal lagi apa? Kacang. Kacang. Kacang banyak. Alhamdulillah geng. Umpan alhamdulillah. Ada agak 3-4 ekor. Tapi tu kena beringat kacang tu katam. Ikan memang banyak. Kalau dah dekarau duduk dalam tuih tadi dalam bawah atas. Alun dalam kau geng. Alright geng, alhamdulillah kita dah sampai lah tuih satu Malaysia. Tuih utara ni. Abang Jai ni. Ni dok-dok nak lepas ni. Timur. Timur. Kita main sotong putih. Alhamdulillah. Baru lepas makan geng, banyak sikit. Alright. Kita cuba tengok. Harap ada tenggiri tadi. Depa duk main daripada ada agak tenggiri 2-3 ekor. Saya tengok ah. Moga-moga ada insya-Allah. Makan apa tak apa. Alright. Dia beralun sikit geng, beralun panjang. Itu pasal Abang Azri tak mau main. Abang Azri dia kalau macam ni kalau dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Baru ni tu ni kita main. Ada berapa ekor 6 ke 7 lah. 8. Ada 8 ke 9 ekor. Saya hello 5. Tak makan kumpul lah dorok sini ya. Ha? Balik dah. Oh, tinggi lagi ya. Ha? Balik dah. Alhamdulillah, apa dia tu? Adakah kacang dia main sampai sini? Ha? Caru pun caru lah. Janji dia strike. Kawan kita strike geng. Caru kan nenen. Ha? Tak main pun. Nenek kot. Nenek. Dia caru. Bapak. Dah caru kuda. Sekilo geng. Kilo. Oh, ayam tekan main ringan kau. Oh, kena katam. Meletup dekat ada dua. Tu. Ano, ikan loncat terus belakang. Tu kau kena katam lah geng. Oh, boy, pak terus tu. Saga tak pergi ambil hati moh tu eh. Tu ada tu kok. Tu ni. Tu no. Angkat. Oh, tu belah. Tu tinggi raya tu. Tinggi makan tu. Belah. Layan. Alhamdulillah. Oh, mantap lah. Oh, dia. Allah putui. Alamak. Macam mana tali hang boleh putui? Sayang weh. Jom kita pergi balas dendam depan tu. Sayang makan kat dia. Putui. Dia putui tali dia tak tahu tali dia kecil ke apa. Kita tengok dalam tu. Tolong. Asap. Tolong. Alamak, goreng pekasam rupanya. Nah, nampak tengok tu. Berasap cik oi. Walaya nampak. Tu. Pakai ada pekasam ada tu, goreng bawang pula. Pasyang. Gulai siap dah, Gulai siap dah. Pasang. Meriah walaya punya pukulan. Jangan tekong mabuk dah. Duk layar. Clear.
Nyari gulung. Iwan. Makan geng. Oi. Sama. Oi, senangin. Senangin. Senangin balamu. Senangin pula dah. Wih, first time selama aku mengai. Ni aku Senangin first time tengok senangin makan kamu. Senangin makan mu. Udah. Makan apa? Wih, kat sekilo. Wait. Makan apa nama? Makan Mana? boleh. Makan moek. Alhamdulillah. Senangin makan mu, makan borek. Lepas nangis masuk. Aku duk heran. Alright geng. Orang tua-tua ni marah ni geng kalau makan dalam atas tudung ni. Dah aku nampak tudung ni aku balas habis lah. Ni geng. Makan GT. Oh GT sedap ni. Tu cabai tumbuk je tu. Tu kalau kita makan kendian lah geng petang lah. Kita singgah tueh ni saat ni ambil umpan. Dapat kalau senangin makan ambuk. Amuk kecoh. Kita nak pergi duduk tueh darat balik lah. Tinggi kain merajuk dengan kita. Orang lain ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alright geng, sesi petang geng dekat tueh darat. Hampa tengok apa yang lepas angkut. Kacang geng. Dan akhirnya GT mat warnet dah. Ambuk kita tak kenal geng tapi kena katam borek besar. Kau tinggal kepala ya. Tak tahulah ikan apa, kacang ke tenggiri. Amboi. Yang kita layan pi apa yang ada, harap tenggiri dah lah sekok. Abang kenal-kenal. Kita mai layan berucak geng. Try tengok. Kok tenggiri apa GT makan tadi ni. Naik dah mat tengok. Tadi saya tarik tak ada nak tarik berucak baru buat. Duk kalau ambung. Clear. Moga-moga GT makan. Makan berucak. Kalau main sotong apa semua makan. Kacang pun angkut buat jenuh. Kacang makan. Alright geng. Moga makan insyaAllah. Makan kat dia orang tasik geng. Tu. Saya sak-sak lengan tu. Tapi meleleh lawan. Oh makan kat Aziz dia tu. Oh sardik lah. Kat Aziz. Lorong tu ada orang tasik. Lorong ni tak ada. Lorong ni kacang dengan GT je. Tu pun GT kalau makan nasib dah. Ikan cu lah. Tu, sak lengan tu. Tunjuk kan? Ada 3 ekor tadi pagi. Pegang. Tusuk dah. Nah iya. Nah. Dia. Fantasi. Samudra. 2 kilo, 3 kilo dah. Hijau. Keleo. Tu dia. Belah lah korek macam tomat lah no. Oh, mantap. Anak-anak teman kali ni. Tu. Potong hijau. Kawan kita balas GT, pikat kai, kacang. Angkat sikit. Saya boleh GT. Amboi malu pula. Clear. Alright geng. Selesai dah. Kita mengar ni. Meralun. Alun pun tak ada. Alhamdulillah ha. Tapi tenggiri pun tak ada. Tuang pai mana dah. Makan 2 kali Makan kat aku kali tadi makan sotong dekat Tam. Makan kat kau, makan kat Amin kali dalam tueh. Main putih benang tu tu je lah hari ni. Tadi ambok kena katam tinggal kepala borek besar. Ada juga abang mana-mana GT GT muda. Alhamdulillah. Alright jom kita balik no. Nanti tengok hasil kat darat geng. Okay geng. Jom. Alright geng, alhamdulillah sampai dah. Sampai dah. Settle dah buat naik barang apa semua. Ikan pun dah tuang dah susun dah. Macam ni lah hasil kami hari ni geng. Ada juga mainan geng. Tu dia. Popo susun apa kotak pancing kan. Kacang.
GT kita ada 16 ekor. Ada 16 ekor. Hak ni tinggal 15 sekor dah jadi gulai. Kacang tak mau kira apa tengok tu. Tu. Ikan rare makan ambok tu. Tu. Selangi tukar jadi tinggi dah tukar tadi selangi dah pelik dah zaman dah. Tu kuantasi. Makan sotong hijau. Daripada dot-dot tu. Caru kuda makan apa tu. Dia ni GT kita ni. Mana-mana ada mana-mana ada mana-mana. Tu kalau puluh nak pagi tadi puluh lagi tak pi boleh tambah ke. Tapi dia bagi rezeki dekat tu lah, kita nak bicara tengah hari. Dia ni wajah-wajah hari ni kami kumpul tengah hari, tapi alhamdulillah ada rezeki lain. Okey, macam tu lah cerita hari ni. Kalau angan buat abang Jai, jambu mawak dengan tekong. Tu duk merata pakai sam. One lion. Mantap. Okey, macam tu lah. Jangan lupa like dan subscribe Iwan Puisto YouTube channel geng. Mantap. Assalamualaikum. Bye bye.